sampai dah. Sarah kan? Sarah? You mana boleh buat macam ni? I dah pun dah. Masuk. Okay. Mana boleh duduk seat depan? Kenapa? Tak nampak ke? Tapi I bukan orang Pagar Timur. Oh, sorry, tertutup. Ni nak pergi mana ni? Nak balik rumah. You buat e-hailing ni okey tak income? You mesti loser kan? Biasa orang loser ke tanya orang hailing macam tu. Dan diam je lah main phone. Ajak borak pula. You ada tisu tak? Sorry lah, dalam kereta I dah tak buat dah benda-benda macam tu. Kenapa pula? You minta tisu magic kan? I pasang lagu boleh kan? Boleh je, you nak pasang lagu apa? Lagu favourite I. Lagu ni bila I dengar kan, I teringat lah zaman kita dulu. Lagu apa tu? Sekejap I rasa rumah I masuk lorong sini. So you tahulah tengok way sebenarnya. Dulu I suruh you tengok jalan daripada setapak, tak tahu dah tembus tawau. Dah sampai dah. Macam lain je tempat ni. Macam lain? Sini jap. I tahulah rumah you kat sini kan. Kat mana ni? Bapak tanya pula. Ni kan asal suyu kan? Macam kita tak kenal you pula. Ajar betul. Aku bagi kau 1 star. Ini kecil-kecil lah. Patutlah.